Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Haji Fazli selaku pensyarah bagi kursus CPPP 1092. Pada hari ini, kami ingin membincangkan mengenai apakah aspirasi pendidikan negara dan bagaimanakah peranan guru berjiwa pendidik dalam memacu transformasi sistem pendidikan di negara Malaysia. Baiklah, kita akan teruskan dengan pengenalan bagi perbincangan kita pada hari ini. Secara umumnya, aspirasi pendidikan negara bertujuan bagi melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Bukan itu sahaja, ia juga dapat melahirkan insan yang berilmu tinggi dan mampu berdaya saing seiring dengan keperluan abad ke-21. Seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, sistem pendidikan Malaysia turut mengalami transformasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Dalam konteks ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting sebagai pemangkin dengan membimbing, membentuk sasiah serta mengaplikasikan pendekatan pengajaran yang kreatif dan inovatif bagi meningkatkan minat murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jadi, sebagai persoalannya di sini, apa itu aspirasi pendidikan negara? Di sini terdapat konsep dan matlamat aspirasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, aspirasi merupakan keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Sebagai contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris. Oleh itu, mereka mewujudkan aspirasi pendidikan bagi mencapai matlamat, visi dan misi yang dilaksanakan. Selain itu, kewujudan aspirasi sistem pendidikan menjadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan semasa demi melonjakkan pencapaian semasa murid. Sistem ini bertujuan bagi memastikan murid memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Aspirasi pendidikan di Malaysia ini juga berfungsi sebagai visi dan misi yang jelas untuk menjadi garis panduan pelaksanaan bagi guru dan pensyarah di pusat pengajian tinggi supaya sistem pendidikan mampu berjalan dengan lancar dan sistematik. Di sini terdapat dua objektif pelan pembangunan yang strategik. Pertama ialah memahami cabaran di mana pihak KPM harus memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan dengan fokus kepada penambahbaikan akses, kualiti, equity dan perpaduan supaya dapat mengelakkan berlakunya masalah atau halangan dalam sistem pendidikan khususnya murid yang lahir daripada keluarga B40 atau menetap di kawasan pedalaman dan berlainan kaum. Yang kedua ialah transformasi menyeluruh di mana pihak KPM harus menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk memenuhi permintaan baru dan jangkaan yang meningkat terhadap sistem pendidikan. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama ialah akses, kedua kualiti, ketiga equity, keempat perpaduan, akhir sekali kecil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama ialah akses kepada kejayaan, di mana setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan kemudahan pendidikan yang sama rata. Sebagai contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah memberi pendidikan yang berkualiti kepada murid tanpa mengira tahap ekonomi, etnik dan latar belakang mereka. Yang kedua ialah mewujudkan prinsip pendemokrasian, di mana pendidikan didemokrasi supaya setiap individu memiliki hak untuk memilih jenis sekolah tanpa diskriminasi, jantina, agama atau status sosial. Yang ketiga ialah mendapatkan enrolment yang sejagat. Sebagai contohnya, semua pihak bertanggungjawab bagi memastikan akses penuh dari peringkat prasekolah sehingga menengah atas. Yang keempat ialah pencegahan keciciran murid. Tamsilnya,
Kanak-kanak yang berisiko tercicir perlulah didekati secara proaktif melalui bimbingan pemulihan untuk ibu bapa dan kaunseling murid. Akhir sekali ialah pihak kerajaan perlulah menyediakan bantuan kepada murid yang kurang berkemampuan supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Kita beralih pula kepada aspirasi yang kedua, iaitu kualiti standard antarabangsa, di mana sistem pendidikan Malaysia perlu standing dengan standard antarabangsa bagi memastikan sistem pendidikan negara kekal berdaya saing. Selain itu, aspirasi negara juga menjadi sasaran sepertiga teratas dunia dalam penilaian antarabangsa seperti TIM dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ia juga mampu meningkatkan keupayaan atau kemahiran berfikir aras tinggi terhadap murid. Bukan itu sahaja, ia juga menjadi pembangunan holistik di mana kualiti bukan sahaja diukur melalui intelektual, malah merangkumi perkembangan rohani, emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali ialah semua murid diwajibkan untuk menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains dan matematik pada akhir tingkatan 5. Seterusnya, aspirasi yang ketiga ialah equity untuk semua murid, di mana ianya berhasrat untuk mengurangkan jurang pencapaian antara bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan jantina menjelang tahun 2020. Yang kedua ialah memberikan sokongan tambahan seperti bantuan kerajaan, sebagai contohnya kepada murid yang kurang bernasib baik, supaya latar belakang sosioekonomi tidak lagi menjadi penentu kejayaan hidup mereka. Yang ketiga ialah menyediakan laluan alternatif bagi mengasah kemahiran atau bakat murid seperti pendidikan teknik dan vokasional. Yang keempat ialah mengutamakan kumpulan berkeperluan khas seperti murid kurang upaya, pribumi, minoriti dan murid pintar. Akhir sekali ialah meningkatkan interaksi sosial antara masyarakat majmuk melalui aktiviti rentas sekolah dan berasaskan komuniti bagi memupuk interaksi antara individu daripada pelbagai kaum atau latar belakang. Aspirasi yang keempat pula ialah perpaduan dalam kalangan murid, iaitu sekolah menjadi ejen utama bagi perpaduan. Memandangkan murid menghabiskan masa yang lama di sekolah, ianya mampu menjadi tempat terbaik untuk memupuk perpaduan negara. Selain itu, murid perlulah menghargai kepelbagaian. Misalnya, murid belajar memahami, menerima dan menghargai perbezaan melalui interaksi harian dengan rakan pelbagai etnik dan agama. Seterusnya, ianya juga mampu membina nilai dan pengalaman bersama bagi membentuk satu identiti nasional yang kukuh demi masa depan Malaysia yang harmoni. Di samping itu, guru juga perlulah menerapkan bahan pengajaran inklusif berasaskan perpaduan kaum dengan memastikan semua kumpulan etnik diwakili dalam bahan pengajaran dan menguruskan program sekolah yang memfokuskan kepada usaha perpaduan. Akhir sekali, guru juga perlulah menyediakan aktiviti secara berkumpulan, di mana penggunaan tugasan kumpulan bertujuan bagi meningkatkan kemahiran bekerja bersama individu daripada semua latar belakang. Aspirasi yang kelima ialah kecekapan tinggi. Pertama sekali ialah memaksimumkan keberhasilan yang diperoleh daripada murid, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan daripada bajet pendidikan memberikan pulangan yang terbaik dalam bentuk keberhasilan murid. Yang kedua ialah pengurusan peruntukan yang cekap, seperti kebolehan sistem bagi mengagihkan dan menguruskan sumber secara cekap bagi menyokong prestasi sekolah. Yang ketiga ialah meningkatkan fokus kepada penyediaan PDP, di mana KPM perlu menyediakan sokongan yang membolehkan guru dan pengetua memberi tumpuan sepenuhnya kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Akhir sekali ialah memberikan komitmen kepada pengurusan kewangan yang sistematik,
Sebagai contohnya, kerajaan mengekalkan tahap pelaburan yang tinggi, iaitu kira-kira 16% daripada bajet tahunan persekutuan untuk sistem pendidikan. Terdapat juga kepentingan dalam aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, pencetus kreativiti dan inovasi melalui baiklah. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, pencetus kreativiti dan inovasi. Pendidikan membantu murid berfikir secara kreatif dan menghasilkan idea baru yang relevan dengan perkembangan semasa. Seterusnya, pembangunan ekonomi. Melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan mampu meningkatkan produktif dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan cara itu, mereka dapat meningkatkan dan mempercepatkan pembangunan negara. Seterusnya, peningkatan kualiti hidup. Individu berpendidikan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan lebih baik. Seterusnya, penghayatan nilai dan perpaduan. Sistem pendidikan mempunyai nilai yang bagus dalam membentuk sasiah nilai murni serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Dengan itu dapat mewujudkan negara yang harmoni. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai jenis kaum. Jadi dengan penerapan nilai murni serta pembentukan sasiah diri dapat melahirkan individu yang saling bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, pembentukan negara bangsa. Sistem pendidikan membina identiti nasional dan semangat patriotisme dalam diri rakyat. Jadi mereka dapat membentuk nilai diri sendiri melalui pendidikan yang diperolehi. Selain itu, keseimbangan sosial. Memberi peluang pendidikan yang sama kepada semua golongan tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi. Dengan cara itu, tidak terjadilah juram sosial antara masyarakat sama ada daripada luar bandar maupun masyarakat bandar. Baiklah, yang pertama ialah guru sebagai pembentuk nilai. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah menerapkan nilai murni dalam kehidupan seharian serta mengajak anak-anak murid kita dengan nilai-nilai moral yang baik. Jadi guru boleh menjadi contoh kepada murid-murid dengan mematuhi peraturan sekolah. Melalui itu, dapatlah dibentuk proses pembentukan murid-murid melalui sikap guru itu sendiri. Jadi dengan cara itu, murid-murid akan terinspirasi terhadap sikap guru dan mengamalkan akhlak mulia dan sasiah terpuji dalam kehidupan harian. Guru juga merupakan penasihat kepada ibu bapa. Guru merupakan penasihat kepada ibu bapa untuk memantau perkembangan murid di sekolah dan di rumah. Jadi dengan itu, guru perlulah berhubungan baik dengan ibu bapa supaya ianya menjadi lebih erat, dan guru juga perlu menjaga rahsia serta maklumat murid dan tidak membocorkan kepada sesiapa. Dengan cara itu, hubungan antara guru dan murid itu menjadi lebih baik. Seterusnya, menjadikan tempat luahan masalah ibu bapa dan meminta dorongan berkaitan pendidikan anak mereka. Jadi, di sekolah, guru boleh memantau pendidikan anak-anak murid mereka dan memberi tahu kepada ibu bapa supaya mereka lebih menumpukan perhatian semasa anak-anak berada di rumah. Seterusnya, mereka juga perlu memastikan anak-anak sentiasa mempunyai emosi yang baik dan mendengar masalah-masalah luahan anak-anak mereka serta memberi nasihat kepada
ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik. Seterusnya, guru juga bertindak sebagai kaunselor. Jadi guru perlulah mendengar dan memberi nasihat kepada murid yang menghadapi masalah agar murid itu tidak mengalami gangguan emosi kerana terlalu menanggung perasaan yang tidak diluahkan kepada sesiapa. Jadi guru juga perlu menjadi saluran alternatif bagi murid yang gagal berkomunikasi atau meluahkan masalah kepada ibu bapa. Kerana seperti yang kita tahu, sesetengah ibu bapa tidak memberi tumpuan kepada anak mereka ataupun tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama-sama anak. Jadi guru merupakan individu yang paling dekat dengan pelajar, kerana di sekolah kita akan sentiasa berjumpa dengan guru. Jadi guru perlu sentiasa memastikan murid mereka berada dalam keadaan emosi yang stabil. Seterusnya, guru perlulah menenangkan emosi murid agar mereka tidak terjebak dengan perkara negatif. Kerana apabila murid berada dalam tekanan emosi, mereka boleh terjebak dengan perkara negatif yang sehingga boleh mencederakan diri mereka sendiri. Baiklah, saya akan menerangkan tentang implikasi aspirasi sistem pendidikan dan peranan guru berjiwa pendidik. Okey, yang pertama, transformasi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi apabila penggunaan digital seperti video pembelajaran dan infografik menjadi PDP yang lebih interaktif, kerana dengan cara ini murid akan jadi lebih tertarik untuk mendengar apa yang disampaikan oleh guru, dan dalam bentuk infografik juga, ia merupakan bentuk yang mudah difahami dan bentuk yang ringkas. Jadi guru tidak saja bergantung sepenuhnya dalam kaedah manual seperti menggunakan bahan yang tidak menarik dan menjadikan murid-murid itu tidak berasa seronok. Yang kedua ialah peningkatan kemahiran digital guru dan murid. Jadi sistem pendidikan ni dia dapat mendorong murid dan guru untuk menggunakan teknologi dengan lebih mendalam. Jadi mereka boleh menggunakan teknologi itu tanpa rasa ragu-ragu, dan juga melahirkan pelajar yang cilik IT. Serta guru pun dapat berlatih secara profesional dalam penggunaan IT dalam pengajaran mereka. Selepas itu, mereka juga dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia digital dan revolusi industri 4.0. Seterusnya, pembelajaran lebih fleksibel dan inklusif. Jadi menggunakan teknologi ni, sistem pendidikan kita akan jadi lebih maju. Maksudnya sekiranya berlaku pandemik seperti COVID-19 yang kita tahu, jadi kita menggunakan teknologi sebagai sistem utama kita untuk melakukan pembelajaran. Jadi melalui sistem itu kita dapat belajar di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Jadi pelajar juga dapat menjimatkan masa mereka untuk belajar di rumah. Mereka juga boleh mendapat bahan bacaan ataupun bahan pembelajaran yang mencukupi tanpa perlu membeli. Seterusnya, perubahan peranan guru. Jadi guru yang berjiwa pendidik ini, mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu, tapi menjadi fasilitator pembelajaran, pembimbing dan mentor, serta mereka pengalaman pembelajaran yang kreatif. Seperti yang kita tahu, guru dapat menciptakan bahan
bantu mengajar yang lebih kreatif. Dengan cara itu, mereka akan menarik perhatian murid untuk menumpukan fokus kepada pembelajaran yang disampaikan, serta mereka membantu murid dalam pelbagai bidang agar mereka tidak ketinggalan dalam menerima pelbagai maklumat. Seterusnya, pengukuhan pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Penggunaan teknologi menyokong kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Dalam keempat-empat elemen ini, kita dapat melahirkan murid yang mampu berdaya saing dengan pelbagai negara, dan mereka akan dapat meningkatkan keyakinan diri untuk terus maju ke hadapan. Terdapat juga cabaran etika dan disiplin digital. Teknologi ini memberi banyak manfaat kepada pelajar dan sistem pendidikan juga. Namun, apabila keadaan tidak terkawal, jadi berlakulah beberapa perkara seperti ketagihan gadget, plagiarisme, penyalahgunaan internet. Jadi apabila perkara ini berlaku, di situ dapat dilihat bahawa guru tidak mampu mengawal penggunaan digital dalam kalangan murid, serta murid-murid juga akan ketagih dalam penggunaan gadget ni. Mereka akan lebih meluangkan masa dengan gadget berbanding melakukan aktiviti di luar rumah dengan rakan-rakan ataupun berkomunikasi dengan orang sekeliling mereka. Kesimpulannya, penggunaan alat digital dalam pendidikan serta peranan guru berjiwa pendidik memberi kesan yang amat besar kepada sistem pendidikan di Malaysia, kerana dengan pendekatan ini bukan sahaja menjadi proses pengajaran dan pembelajaran yang interaktif, malah kita juga dapat melahirkan pelajar yang berfikiran secara kritis dalam pelbagai jenis bidang, serta mereka dapat melahirkan pelajar yang berkeyakinan dalam bersaing dengan negara luar. Namun begitu, kejayaan pelaksanaannya bergantung kepada kesediaan guru, murid serta sokongan infrastruktur yang mencukupi. Dengan keadaan dan persekitaran yang lengkap, murid akan jadi lebih bersemangat untuk belajar, serta guru juga dapat memberikan contoh-contoh yang terdekat dengan murid. Oleh itu, usaha bersepadu daripada semua pihak amat penting bagi memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan secara holistik dan berkesan. Sekian, terima kasih.